Jadi jom aku ajak macam mana nak jimatkan minyak kenderaan kita. Minyak naik lah, apalah. Semua nak salahkan orang aja. Tak perlu nak fikir lebih-lebih lah. Kita akan ada cara lah untuk menjimatkan minyak tu. Jadi jom aku ajak macam mana nak jimatkan minyak kenderaan kita. Macam aku pengguna diesel lau. Banyak jugalah aku guna. Aku guna seminggu full tank yang aku isi. Sekarang full tank dah lebih kurang dalam 400. Budi dapat 300 sahaja. Minggu 400 aku masukkan minyak. Sebulan lebih kurang dalam 1,200 macam tu lah. Budi tolak 300, 900 kos aku. Tapi aku boleh kurangkan lagi kos dia. Jadi kita jangan nak salahkan orang untuk hal-hal macam ni. Kita boleh je buka tingkap. Tak perlu nak on aircon. Pergi kerja, balik kerja. Macam biasa je. Tak ada isu sangat lah kita kata benda ni. Sebab benda ni atas kita sebenarnya. Nak salahkan orang yang naikkan harga minyak kan. Aku tak ada nak backup mana-mana pihak lah sekarang ni. Tapi kita kena faham juga dengan situasi semasa sekarang ni. Bukannya kata nak backup mana-mana pihak. Tapi sebenarnya benda ni benda yang kita patut bekerjasama lah dengan hal ni. Macam aku okey lah. Aku tak on aircon. Aku dapat jimatkan minyak kereta aku. Tak ada isu lah. Buka je tingkap. Lagi bagus kan. Kena angin original. Tak ada apa-apa isu pun. Kita boleh ya jimat minyak ni sebenarnya. Boleh jimat untuk gunaan kita harian. Pergi balik kerja. Kenapa abang basuh? Jimat minyak.